cari sarapan pagi. Bubur ayam sedap. Kau bubur ayam sedap ada? Bukan orang punya? Hak ni dok pagi lagi. Hak jual tengah hari sikit dok pagi lagi. Okay. Ni ayam kau, bubur ayam kau. Boleh ambil? Boleh beli? Boleh. Ambil kan. Ni dok pagi lagi. Oh, tu lain pula. Lain. Oh, ada berapa token ni? Ambil lah. Nasi apa ni? Ni nasi lemak, ni nasi minyak. Pulau apa ni? Nasi minyak ayam gula. Ayam gulai. Ayam gula. Okey. Tu nasi dagang. Ini nasi dagang Tolong ambil. Ni Nyok ni kacang RM2. Dua RM2. kacang senyo se. Kacang senyum. Kacang senyum. Ya, Kak ni bunga ni RM3.50 ni RM1.50 dah. Ya. Ni RM3.50. Okey. RM3.50, RM4, RM5. Okey. RM3.50, RM4, RM5. RM5 ni 3, 8, 10, 14, 16. Tolong ambil. Sebab tangan penuh. 16 deh. Oh, duit halus banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, saya beli breakfast for my family. Oh, lepas ni orang lain lah niaga. Jadi orang lain pula mari jual. Sampai pukul apa? Sampai ikutlah habisnya kadang pukul 12, pukul 11 itulah. Petang tak ada? Petang tak ada ni. Jual dah. Beli. Terima kasih. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay guys. Dia ada 3 tuan yang jual kat sini rupanya. Saya tak tahu. Baru inilah saya tahu. Memang dia, Kan. saya selalu beli dengan dia.